kan. Yang penting ialah puji kepada Allah, puji pada Allah dalam doa. Itu sebabnya ada doa yang dia penuh dengan pujian sahaja kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, macam doa Nabi Yunus. Itu adalah doa, ya. Kenapa? Bila puji pada Allah, tidak ada ilah kecuali Allah, kita puji pada Allah. Pujian pada Allah itu sudah pun mencakupi apa yang kita hajatkan. Kan? Sebelum kita cakap, kita dah puji Allah, Allah lebih mengetahui, Allah lebih berbaloi untuk kita puji, kerana hajat kita itu kecil sangat berbanding dengan kebesaran Allah SWT, sehingga kan kalau kita masukkan hajat kita, okey, tapi kita tahu bahawa hajat kita ini sama ada kita dapat hari ni ke, besok ke, lambat ke, saya ada Tuhan sahaja yang amat mengetahui apa yang saya perlukan, I'm good. Saya dah settle dengan perkara tersebut. Pasal ialah kadang-kadang bila saya doa, kadang-kadang yang saya nak itu dirasakan amat besar, berbanding dengan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, kan begitu kan biasanya. Tetapi itu sebabnya mengapa kita digalakkan disertakan dengan asmaullahul husna ketika berdoa, kerana kita memberi fokus kepada yang maha besar, hajat kita tu kecil. Kan? Maksudnya kalau kita jumpa orang kaya, kita fokus kepada dia, ya, berbanding dengan keperluan kita,